Golongan kedua, wa amma, dan adapun iza mabtalahu, apabila mabtalahu, apa yang dia, iaitu Allah, mengujinya, faqadara, lalu qadara apa dia? Qadara mana dia menyempitkan. Qadara kalau mudhari' dia yaqduru, mana dia menyempitkan. Ada dalam surah Ar-Rum, saya tengok ayat keberapa. Yaqduru maknanya Allah menyempitkan rezeki. Awalam yarau, surah Ar-Rum, awalam yarau anna Allah ayat 37. Awalam yarau anna Allah yabsutur rizqa liman yasha. Kemudian wa yaqdiru kan? Wa yaqdiru, kemudian inna fi dzalika la ayatin liqaumin yu'minun. Cuba tengok. Awalam yarau, cuba terjemah. Apakah tidak mereka melihat ataupun memikirkan? Lebih tepat memikirkan. Banyak ayat Quran mengajak manusia supaya berfikir. Tidakkah mereka berfikir apa dia? Annallah, sesungguhnya Allah yabsutu. Yabsutu apa dia? Melapangkan. Basata, menghamparkan. Jadi yabsutu mana? Melapangkan rezeki. Liman yasha, pada siapa yang dia kehendaki. Kemudian wayaqdiru, dan lawan yabsutu, menyempitkan. Ini daripada ni qadara. Kalau qadara fa'il madhi, yaqdiru fa'il mudhari'. Kemudian Allah kata apa? Inna fi zalika la ayatin liqaumin, sesungguhnya pada demikian itu adalah pasti ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Kau yang beriman. Apa tanda kebesaran Allah tu? Apa yang Allah nak bagi tu dalam ayat ni? Allah yang melapangkan rezeki kepada siapa yang dia, dan Allah juga menyempitkan rezeki pada siapa yang. Maksudnya apa? Yang menjadikan orang tu kaya siapa? Allah. Yang menjadikan orang tu miskin siapa? Allah. Sebab tu ini pengajaran untuk orang beriman. Jangan kita usaha kemudian bergantung pada usaha. Aku dah usaha gigit mesti kaya. Tak. Okey? Maka dalam ayat ini pun sama. Allah nak bagi kekayaan kepada siapa ni? Siapa yang dia kehendaki, walaupun dia kafir. Allah bagi Qarun, Firaun. Dan Allah nak jadikan orang tu miskin, siapa yang Allah kehendaki, walaupun dia orang yang paling mulia, iaitu macam Nabi Muhammad. Jadi jangan berbangga dengan harta, sebab Allah bagi harta kepada siapa yang Allah suka, dan kepada siapa yang Allah tak suka pun Allah bagi. Okey. Jadi manusia yang kedua, bila Allah mengujinya, lalu sempitkan. Allah sempitkan ke atasnya rezekinya. Maka sikapnya pula apa dah? Allah sempit ke atasnya rezekinya. Fayaqu, lalu dia berkata, Rabbi, Tuhanku, ahanan, telah ahanan apa dia? Menghinaku. Jadi sama, kalau akram
memuliakan ahanan lawan dia. Ini salah tanggap yang kedua manusia. Salah tanggap yang kedua manusia. Yang kedua, bila diuji dengan kemiskinan, maka manusia juga salah tanggap. Dia rasa Allah tak suka padanya. Ini pun salah. Allah memang dah tak suka padaku, sebab tu Allah tak bagi. Asyik sakit je. Mana Allah tak suka lah. Kalau Allah suka, mesti bagi sihat. Jadi dua-dua ni salah. Puncanya apa dia? Apa punca dua-dua golongan manusia ni salah tangkap? Apa punca dia? Sangka apa? Kenapa? Apa punca dia salah tanggap ni? Bila Allah bagi kesenangan, kekayaan, dia rasa Tuhan suka. Bila Allah tak bagi kekayaan, dia rasa Tuhan tak suka. Apa punca dia? Betul, punca yang paling utama ilmu lah. Tapi puncanya ialah sebab manusia menganggap mulia manusia sebab harta. Mulia manusia sebab harta dan pangkat. Bila tak ada harta, dia anggap benda tu tak mulia lah. Betul kan? Jadi bila Allah bagi harta, dia kata, ni baru betul. Bila Allah miskinkan dia, ini tak betul. Tapi orang beriman, kalau kita kait dengan awal surah kan? Awal surah, Allah kata apa? Wal fajri walayalin ashri kan? Kemuliaan orang beriman apa dia? Waktu beribadat tu. Bukan harta. Harta menjadikan Qarun, kaum Samud, kaum Ad hancur. Tapi orang beriman, kemuliaannya bukan harta, tapi waktu beribadat, waktu malam, waktu fajar, 10 awal Zulhijjah. Okey?